Terjun bangunan, tamatkan riwayat disebabkan loan riba. Selang beberapa hari, kawan dia pula terjun bangunan, tamatkan riwayat. Allah Akbar. Riba ni Allah Subhanahu Wa Taala istihaqkan. Jadi kenapa kalau kita nak juga? Kenapa? Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2, kitab ini petunjuk, kitab Al-Quran ini bagi orang yang hendak bertakwa. Jika kita seorang bertakwa yang hendak menjadi takwa, bukan kita bertakwa lagi, kita baru hendak bertakwa dan nak tundukkan hawa nafsu. Ayat أتيت بالسلام والهدى